Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najlah binti Muhammad Asri, memegang kad matrik M202520061131. Hari ini saya akan membentangkan atau akan share dengan korang semua tentang inventory personality sidik. Inventory personality sidik ni adalah ujian personality yang digunakan untuk mengenal pasti ciri-ciri atau trait personality individu melalui jawapan ya atau tidak. IPS ni mengandungi 15 trait faktor, iaitu skala personality agresif, analytical, autonomi, extrovert, introvert, ketahanan, menolong, struktur dan juga pencapaian. Lepas tu dia ada last sekali, iaitu skala kejujuran. Untuk pengiraan skor ni ada dibuat secara manual. Umumnya borang jawapan IPS ni mengandungi 16 baris. Dia mengukur 16 faktor, iaitu 15 trait personality dan juga satu skala penipuan. Sementara itu ada 10 lajur menjelaskan tentang setiap trait dan diwakili oleh 10 item. Untuk tujuan pengiraan skor mentah, fokus hanya diberikan kepada ya dan diwakili kepada 10 item sahaja. Jika individu itu mendapat skor maksimum 10 item, so skor item dia akan menjadi 100% sebab ia ditekankan kepada ratusan yang didarabkan dengan 10. Okey, untuk personality pertama iaitu personality agresif. Untuk individu yang mendapat skor tinggi dalam agresif iaitu 70 hingga 99%, individu itu seorang yang suka mengkritik orang lain. Dalam kebanyakan hal, individu ini lagi mementingkan kepada hati dan perasaan orang lain. Tetapi dia tidak pentingkan hati dan perasaan orang lain, tapi dia lebih kepada mementingkan hajat dan matlamat yang dia nak capai. Okey, yang kedua, analytical. Analytical ni adalah seorang yang sensitif kepada persekitaran. Dia suka analisis lah benda lain, lepas tu diri sendiri maupun sesuatu situasi. Lepas tu dia suka juga tengok kepada pemerhatian, penyelidikan dan analitika diri sendiri. Untuk yang ketiga, autonomi. Autonomi ni menunjukkan seseorang itu sukakan kebebasan dan juga dia suka buat segala tindakan tanpa disuruh. Dia macam tak ada orang kawal dia. Apa-apa dia boleh buat sendiri, atau aktiviti dia boleh buat sendiri. Yang keempat, bersandar, BDR. So bersandar ni dia suka bergantung kepada orang lain. Dalam membuat keputusan pun dia akan tanya orang lain, macam mana nak buat macam ni, macam mana nak buat benda ni. Dia akan minta nasihat orang, pandangan orang, dan dia tak ada authority untuk diri dia. Dia selalu nak minta orang lain untuk tunjukkan arah kepada dia. Yang keempat, extrovert. Extrovert adalah individu yang suka sangat kepada sosial. Dia suka interaksi, dikelilingi oleh orang ramai. Dia suka macam merasakan orang ada sekeliling dia. Dia tak selesa kalau dia duduk sendirian. Yang keenam, intelektual. Intelektual ni adalah individu yang suka kepada cabaran dari segi intelektual. Dia suka kepada aktiviti keilmuan, tetapi tidak puas ataupun tidak suka kepada aktiviti yang berulang. Yang ketujuh, introvert. Introvert ni adalah individu yang tidak suka kepada sosial. Dia akan elakkan situasi yang macam banyak pergaulan, dan dia lebih sukakan kepada sesi kerja yang bersendirian ataupun satu sama satu sahaja. Yang ke-8, KPL, iaitu kepelbagaian. Kepelbagaian menunjukkan individu tu menghayati situasi-situasi yang dapat memberikan dia peluang baharu, pengalaman baharu. Dia sukakan kepada perubahan dan selalunya suka membuat perkara yang baru. Yang ke-9, ketahanan. Individu yang ketahanan ni, dia sangat tahan dari segi fizikal, mental dia, emosi dia. Dia boleh lakukan tugasan-tugasan apa-apa cabaran sekalipun, dan dia boleh mulakan tugasan tu dengan diri sendiri. 10. Kritik diri. Individu yang tinggi kritik diri ni, dia selalu macam kaitkan diri dia dengan benda-benda negatif, seperti rendah diri, rasa macam bimbang, rasa macam bersalah terhadap apa yang dilakukan. Dia tak ada percaya diri, dan walaupun dia capai sesuatu kejayaan, dia rasa macam aku tak capai benda tu. Yang ke-11, mengawal, MGL. Seseorang individu yang sangat tinggi untuk mengawal ni, dia suka mengawal dan memimpin orang lain.
dia selalunya dia yang menjadi pemimpin. Dia bukan dipimpin. Selalunya dia akan memilih kerjaya yang bidan dia boleh menjadi ketua lah, seperti pengurus, pentadbir awam, pegawai tentera, ahli politik dan lain-lain. TLG iaitu menolong. Skor tinggi bagi orang menolong ni adalah seorang yang suka menolong, suka dalam bidang kebajikan dan suka memberi bantuan. 11. Trait sokongan. Sokongan ni adalah seorang yang mempunyai sifat kasih sayang yang sangat tinggi. Dia dikasihi, difahami dan seorang yang simpati lah. 14. Struktur. Individu struktur ni adalah suka kepada perkara-perkara struktur. Melakukan perkara rutin harian pun tak apa, dia okey sebab dia sangat struktur. Dia sangat mementingkan kepada kekemasan, ketelitian. Benda yang berulang-ulang buat tu pun tak apa. Sekali pencapaian. So bagi individu yang tinggi untuk pencapaian ni, dia sangat bermotivasi dan sangat suka bersaing. Sekali adalah skala penipuan. Skala penipuan ni akhir sekali untuk skala penipuan. Skala penipuan ni ditentukan daripada skor yang diperoleh. Iaitu kalau skor seseorang tu lebih daripada 50%, dia menunjukkan kecenderungan yang seseorang itu tidak jujur dalam menjawab soalan. Jadi profil yang diperolehi pun tidak boleh dipercayai. So skala ini merupakan skala validity lah yang telah dimasukkan ke dalam alat ukur IPS pada tahun 1998 lagi. Jadi itu sahaja penerangan saya tentang inventory personality Sidik. Saya harap anda semua faham dan terima kasih.